Jika seseorang itu rajin membaca, ni kita sambung, kita kecek bawah ni dah. Mana tidak cukup, tapi kita kena fikir, kena diskusi dengan orang lain, khususnya orang yang lebih reti daripada kita. Ini cara kita nak mendapat ilmu, cara lebih dalam. Ini adalah pembacaan saya, kajian saya yang saya buat, serta juga pengalaman saya pun ada macam itu juga. Apa yang saya dapat sedikit sebanyak pengetahuan dan ilmu ni bukan saja hasil daripada pembacaan saja tak, tapi hasil daripada berbincang, berdiskusi dengan orang lain. Setelah kami baca, kami pakat bincang. Apa yang kami baca tu. Tu peperangan ni saya bawa juga ketika saya pergi belajar ke luar negara. Di mana di luar negara sana, apabila saya masuk belajar di universiti, kami ada majlis perbincangan setiap hari Sabtu.